Test 1 2 3. Okey, sound check. Okey, hari ni kita nak tunjuk apa yang selalu berlaku bila kita menggunakan blok harga ni lah. Tadi. Okey, secara umumnya blok harga ni dia ada 3 tempat ada 3 zon lah. 3 zon ni kita dah guna lama dah template ni. Iaitu zon sell. Zon sell di antara line merah hingga line ungu. Zone buy, line merah hingga line ungu. Dan di antara kedua-keduanya dia ada floating zone. Okey. Bila kita kelaskan lagi, zone buy ni, dia adalah zone apa ni? Low risk entry untuk buy lah. Maksud dia ini kawasan supply. Kawasan supply lah. Okey. Dan dia juga adalah kawasan high risk untuk sell. Maksud dia kita tak masuk sell tang sini, tapi kita nak mencari sell tang sini. Bukan tak boleh, cuma kita tahu dia berada dalam high risk zone untuk sell lah. Macam tu juga dalam area floating floating area ni dia medium risk untuk buy dan juga sell. Kedua-duanya lah. Kalau kita tengok yang kita buat kad ni, dia ada kad nombor 5 dan juga nombor 6. Beritahu siap-siap, kad 5 dengan 6 paling selalu makan SL. Contoh kita buat setup dekat dalam area floating ni, buat setup, contoh kita jumpa setup entry untuk buy, kita pun entry buy. Masalahnya selepas kita entry buy ni, kita nak menghadap di dalam zone sell. Buat harga dah memasuki zone sell ni, kita bukan sure zone sell ni ada lagi tak demand untuk menolak harga ke bawah. Nanti saya bagi contoh kita membuat entry long di dalam area floating. Kesan dia SL senang kena. Lepas kena, contoh kita buat SL satu tick di bawah lowest ni lah. Selepas kena, yang tak syoknya, dia memasuki zone buy, kemudian dia patah balik. Itu standard lah, biasa yang berlaku lah. Cuma biasanya kalau kita kalau kita entry based on low risk entry, memang kita kena makan SL dan kita kena buat setup balik dekat bawah di dalam zone buy lah. Alright. Nanti contoh menyusul selepas ini. Kemudian dekat setiap kawasan ni dia ada kad dia berdasarkan kepada zon-zon dia ni. Okey, yang ni contoh apa yang berlaku hari ni lah. Apa yang berlaku hari ni, dia open di dalam zone buy. Cuma dia laju lah zone buy, dia open di atas zone buy. Kemudian dia laju, dia masuk zone sell, bahkan dia buat breakout. Double breakout dia buat. Maksud dia cuba untuk masuk ke blok atas ni lah. Cuba nak membuat resistance menjadi support. Dia cuba akses ke blok atas ni, tapi dia cuba menjadikan resistance ni sebagai support, tapi breakout. Bila breakout balik, dia harga akan masuk akses ke blok asal lah, dia akses ke blok asal. Dan bahkan akses dia tu sehingga dah di dalam zone buy. Ni zone buy yang kita ulang tadi. Cuma zone buy ni dia bukan menggunakan kad 1 sebab dia dah break. Dia dah break line merah. Kita guna kad nombor apa? Kita guna kad nombor 4. Sebab bila break line merah, dia tak semestinya dia buat real breakout Tak semestinya buat real breakout. Jadi kalau kita tengok kad nombor 4 ni, dia ada corak yang sama lah Corak yang sama, cuma dia punya risiko tak berapa nak kecil lah. Tak berapa ni. Tapi bawah 10 tu ada lah Bawah 10 tu ada. Ini warna hijau. Ini setup entry Setup entry dengan risiko yang bawah 10 tick. Kad nombor 4 long. Okey, kemudian dia masuk di dalam area floating. Kemudian dia masuk di dalam zone sell. Zone sell zone sell, inilah kad ni kad sell cuma kena cari setup entry lah. Setup entry macam biasalah, kita mengukur kekuatan jualan mesti ada dulu. Kemudian dia kena ukur kekuatan belian. Okey, dia masuk zone sell, kemudian dia masuk zone buy balik bersama dengan minat belian dan juga jualan. Yang ni guna kad nombor 1. Kemudian dia keluar daripada zone, dia masuk area floating dan dia close berhampiran dengan area zone sell. Ni yang saya nak tunjuk ni. Yang ni saya ada ni. Ni ada makan SL ni. Buat kita dah kira dah.
Kita dah kira dah minat belian, minat jualan. Nampak macam dah stop dah. Macam dah tahu dah, okey, minat jualan ni lemah ni. Masuk kita tahu risiko kita rendah, tapi entry dalam kad nombor 5 dengan nombor 6. Makan SL. Senang kena SL lah, kad 5 dengan 6 senang SL. Kemudian opening pula, ini pening sikit lah. Pening tak pening, kita tahulah. Dia tak singgah lantung zone buy. Tak singgah lantung zone buy. Dia singgah zone sell. Bahkan breakout. Saya tak sell musnah. Tapi dia buat fast breakout. Ni kad nombor apa? Kalau fast breakout ni kad nombor 3. Kad nombor 3. Cuma dia kadang-kadang dia dihadiri dengan setup tau. Kalau yang macam ni dia belah je. Dia buat fast breakout blok harga ni. Cuba masuk ke blok atas. Tak nak masuk. Tak nak masuk Dia tak ada tester. Tester lah. Tester jauh. Cuma kita maklum. Breakout, dia ada potensi fast breakout. Sebab FCPO. Sebab itu, kad nombor 3 dengan 4 ada sebab untuk chart-chart yang volatility tinggi ni, volatile lah. Automatik akan ada kad nombor 3 dengan 4. Sebab dia selalu terlajak. Ni kita terlajak ni. Sebab ni zone sell ni. Tiba-tiba, pump. Yang ni pun kalau kita pakai MACD ni, boleh nampak kot dia punya ni. Sekejap kita tengok. MACD, kita nak tengok dia punya apa, divergent. Boleh nampak tak? Divergent tu, tak nampak Ni di antara highest ni ditandai dengan ni, dengan new high ni, tapi dia dah rendah. Maksud dia, kita tahu lah volume tak ada lah. Volume yang meninggikan price daripada volume ni, dia tak tally sebab dia tak tinggi. Patut dia tinggi lah. Ataupun sekurang-kurangnya hijau ke. Jadi dia kembali balik ke bawah. Yang ni tak guna pun. Boleh lah nak buat reference. Okey. Kemudian dia masuk ke dalam area floating. Area floating ni nombor 5 dengan nombor 6 Nombor 5 dengan 6. Area sini kita ada dua pilihan. Aku nak trade, tak nak trade. Aku nak trade, aku kena menghadap dengan senang kena SL. Kalau macam ikut situasi ni, sebab chart dah valid, chart dah lengkap, kita boleh nampak lah. Minat belian ni, zone supply kita tahu line mega hingga line ungu. Tapi dekat area floating pun dah ada orang push harga untuk tak turun ke bawah. Maksud dia kuatlah minat belian kuat minat belian. Kuatlah minat belian itu. Mana lagi kita nak tunjuk? Kad nombor 2. Kad nombor 2 ni banyak lah. Banyak tak banyak lah. Kita nak mencari sell. Contoh otak sell kita tahu. Zone aku, zone sell ni di antara line merah hingga line ungu. Ada tak pengukur untuk menilai apa yang kita panggil? Menilai minat jualan, minat belian. Jadi kalau kita tahu benda ni, kita boleh lah. Alah, boleh je tu. Ni buah petik ni. Habis kuat kita tak terror bila harga dah start nak turun. Setakat 2-3 tik sampai 6 tik boleh dapat. Kalau trend pun kan. Lepas tu kita kata, kita ni kalau salah trend, kalau ikut zone, ada SOP untuk entry, memang boleh hijau lah. Kalau kena gaya lah. Kalau kena gaya. Tapi kalau kena gaya waktu tu setup buy tengah muncul. Ni setup buy tengah muncul mungkinlah kita kena SL yang minimum lah. Sebab kita tahu, ni zone sell, aku masuk sell. Selagi ada zeroan tu, ada possible lah. Sehinggalah ada setup buy yang terhasil. Setup buy ni maksud dia kita mengukur minat menjual semakin rendah. Minat menjual ni patut dia boleh sampai tang sini. Jadi bila tak sampai dia akan menghasilkan setup lawan lah. Setup lawan. Sekian dulu saya rasa ni simple ni dia akan mengulang benda-benda yang sama lah setiap hari. Berdasarkan kepada zone-zone ni lah zone-zone yang ni. Alright, sekianlah dahulu zone, blok harga dan juga CFCPO. Hari-hari diulang benda yang sama. Bye bos. Kita jumpa waktu sesi live untuk sesi secara real time. Ni nak mencari ni 012 ni setup entry Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.